YB Fazlina mana? Fazlina pergi mana? Sejak you punya kejayaan apa tau? Ni YB Fazlina, Menteri Pendidikan. You punya kejayaan apa tau? Sejak engkau jadi Menteri Pendidikan, hampir 4 tahun, berapa banyak kes? Tapi kau akan cakap, oh terjatuh lah, tergelincir lah, macam-macam lah. Kepala otak engkau lah. Lepas tu kau akan cakap, oh ini ada masalah keluarga. Dia budak ni trauma. Bukan tanggungjawab KPM. Pernah tak, tepuk dada tanya selera, pernah tak Menteri Pendidikan ni bertanggungjawab dengan insiden, berapa banyak insiden dalam kerajaan ni? Kita bukan nak politik. Lepas tu kau cakap, ini bukan salah KPM. Kalau kat belakang ni, hari tu kat Sendayan, ini apa cerita? Ni, pergi tanya kau punya murid-murid kat apa tu, guru-guru kat sana, guru besar, termasuk pengetua tu, berapa banyak stres. Patutlah kau tak nak buat balik exam. Budak-budak pun berkeliaran dalam sekolah, tak tahu apa nak buat. Orang suruh kembalikan UPSR, kau tak nak. PT3 kau tak nak. Apa, mau save itu kos kerajaan ke? Kertas lah, pemeriksa lah. Ni, sebab korang tak nak kembalikan exam ni lah. Ini satu isu lagi. Dan isu kedua, yuran PIBG. Aibkan nama murid-murid depan perhimpunan. Betulkah ini berlaku? Dan baru-baru ni saya terima satu aduan, salah satu kolej tingkatan 6 dekat Puchong, pengarah tu boleh bagi tahu dalam perhimpunan, korang jangan tidur, jangan makan, jangan minum, macam-macam lah. Sebab korang kena kekalkan STPM punya, kita punya reputasi. Dia boleh bagi statement macam tu, patutlah budak-budak pun, murid-murid, pelajar-pelajar tu stres. Ni, YB Fazlina, tolong turun padang lah. Asyik-asyik kau menunding jari kepada orang lain. Kalau negara lain menteri itu dah bertanggungjawab, dah letak jawatan. Kat sini, orang gila kuasa. Dan PMX tu pun pergi tengok kat luar tu. Kau tak nampak kah? Kau tak bagi statement pun. Bagi gula-gula. Ini diesel lah, petrol lah. Ini sajalah kau tahu. Sebab nak kekalkan kuasa. Tapi ke rakyat kau tak kisah. Dekat election saja. Oh, semua kau bagi. Tak apa, rakyat ambil. Ini cukai kita. Tapi jangan bangka tape. Saya mau tanyalah ini YB Fazlina, kalau you betul-betul betul-betul jaga kau punya murid-murid tu yang kononnya kau menangis every time kau drama kat depan sekolah lah, depan parlimen tu. Ambil tanggungjawab sikit. Dah berapa banyak kes. Kalau kita pergi tanya polis, terus polis akan cakap, biasalah, ketua polis negeri kebanyakannya apa dia orang buat? Angguk kepada orang politik. Baik bos. Dia ambil statement daripada orang politik. Kau cakap macam ni, baru. Bukan buat siasatan pun. Lepas tu cakap, bukan unsur jenayah. Kalau bukan unsur jenayah, celah mana lagi? Pergi siasat. Jangan terus cakap ini bukan unsur jenayah. Dan siapa nak bertanggungjawab? Pakai otak lah. Nyawa tengah hilang. Korang tak kisah pasal ni. Korang akan asyik kusyuk dengan nak kekalkan kuasa. Why so serious?